Okey, concentrate. 1, 2, 3, 4. Kiri. 1, 2, 3, 4. Kanan. 1, 2, 3, 4. Kiri. 1, 2, 3, 4. Okey, lutut. Nampak lagi? Tunduk. Tangan turunkan lutut. Ulang kiri dulu ya. 1, 2, 3, 4. Kanan. 1, 2, 3, 4. Okey, tukar. Kangkang, tangan ke depan. Kanan dulu ya. 1, 2, 3, 4. Okey, berhenti. Tapak kaki. Tarik nafas. Cik Azmi, saya Mazlan, datang melaporkan diri. Maafkan saya Cik Azmi. Saya tahu saya lambat. Okey, dengar sini semua. Dia ni adalah peserta baru dalam kumpulan kita. Namanya Mazlan. Jadi saya harap kamu semua akan beri kerjasama pada dia. Faham tu? Okey, Cik Mat. Biasa 10 orang. Cik Azmi, nak lari sekarang ke? Ya. Kenapa? Ada masalah? Tapi saya belum sarapan lagi Cik Azmi. Mazlan, biasanya kami berjoging dulu. Dah tu barulah kita berehat dan bersarapan di kantin. Tukar pakaian dan terus ke dewan untuk latihan seterusnya. Macam tu ya? Sekarang baru saya faham Cik Azmi. Baguslah kau dah faham. Tapi ingat, sebelum tamat latihan nanti, awak jumpa Cik Mat. Ambil baju-baju awak dan raket-raket awak semua. Okey, tapi ingat, esok jangan lewat lagi. Terima kasih Cik Azmi. Saya simpan semak tu ya. Cepat, sudah berhenti. Okey, semua berehat ya. Salam jom. Pancit.
Okey, dengar saya semua. Kamu semua boleh berehat. Kecuali Mazlan. Mazlan, 5 round lagi. Ya, Cik Azmi. Larilah. Yang kamu semua tercegat lagi ni apa pasal? Nak ikut Mazlan lari? Dia buat nasi lemak. Awak nak tak? Mak. Tak payah. Awak nasi lemak tak? Tak apalah, saya dah makan. Terima kasih. Awak nak nasi lemak saya tak? Lemak. Kamu ni orang baru ke? Ya, makcik. Makcik ni Makcik lah tu ke kantin ni. Tu apa tu? nasi lemak, makcik. Nasi lemak. Lain kali datang sini tak payahlah bawa sarapan. Di sini kami ada sediakan makanan tu. Makan nasi lemak tu pedas. Nanti awak tak boleh berlatih pula. Habis tu yang diorang makan mi goreng tu tak pedas ke, makcik? Siapa kata pedas? Mana ada pedas? Makcik masak tak pedas punya. Dah lah tu. Kat sana tu ada sarapan. Pergilah ambil sendiri. Terima kasih, makcik. Makan. Sekarang aku nak tahu apa tujuan kau belanja kita orang ni semua makan. Di dalam permainan badminton tidak ada kena-mengena dengan perhubungan, kau tahu. Kau perlu ada bakat. Okey. Sekarang makanlah. Terima kasih, bang. Ayah! Ayah! Man. Ayah, Man tak nak berpasangan dengan dia dah. Apa alasan, Man? Man tengok dia tu lembik je, ayah. Boring macam ni. Man, kami di sini untuk melatih kamu mewakili negara. Di sini bukan tadika. Kalau Man tak memberi alasan yang kuat, ayah tak dapat benarkan. Lagipun, untuk mewakili negara, Man perlu berdisiplin kuat. Bukan seperti anak-anak bermain air saja. Faham? Tapi dia macam patung, ayah. Selalu dipermainkan orang. Man tak tahan lah kalau partner Man lembik macam tu. Man, ayah rasa Mazlan tu memang berbakat. Dia memang padan menjadi partner Man. Cuma dia kekurangan pengalaman aja. Ayah harap Man dapat mengajar dia. Okey? Ayah nak Man aja dia? Ya. Baiklah. Kalau tak ada apa-apa lagi, teruskan berlatih. Lan, belakang lah. Kita. Apa ni? Suka team main ke tak team main? Bila bola kat tinggi kita split. Yang kau ada aku besar. Apa? Kau ni gila. Apalah dia orang ni asyik nak bergaduh. Kau ke team main, team main. Bola tu hantar baseline dia, kau hantar kantong buat apa? Kau nak bunuh aku ke? Ya korang ni gelap mal. Tak boleh bahas ni ya korang ni. Janganlah marah Sulaiman. Partner kau tu butuh huruf. Adik-beradik kau butuh perut. Dah sudahlah. Kau marah macam mana pun dia tak boleh jadi keras sebab dia terlembut. Balik.
Kau tengok dah bilang kau. Mainlah betul-betul. Mana ada orang serve bola tinggi macam tu? Lain satu orang lain ni. Ha? Dia untuk biasan tu. Kau mana boleh langkau lain ni? Aku boring macam ni. Mati lah. Apa gelak-gelak? Mazlan, engkau kan aku cakap engkau. Untuk negara memang kau tak ada harapan. Tapi kalau estate player tu boleh. Kau balik rumah tolong mak kau buat nasi lemak. Baliklah. Aku tengok si Mazlan tu kadang-kadang berjatuh-jatuh. Aku terhegit-hegit pula tu. Yalah, aku tak tahu macam mana dia boleh buat dilatih media ni dengan kita. Cikgu dah tak ada orang. Saja dah ambil Sulaiman supaya ada partner. Di taman tadi, dia kena denda 50 sengan. Kesiannya Sulaiman. Dapat pasangan lemah. Aku rasa kali ni memang dia kalah. Aduh lah. Yalah, siapa tak tahu Mudian dan Anis tu. Kan pasangan paling andal pasukan kita. Lama mungkin menyesal lah dengan pisah dengan Mudian kan. Memang Sulaiman tak ada chance nak menangnya. Betul tu. Tunggu lagi. Belum. Sulaiman. Mazlan tu tak lembik je. Kalau tinggi. Yelah, dia boleh partner dengan Sulaiman. Mazlan dia Cikgu dia pilih je lah tu. Dia pilih aku. Alah, tak pendek lah. Pendek pun. Alah, jangan peranan lah. Aku dah nak cakap dengan kau Apa dia? tentang perkara tadi. Maafkan aku. Lain kali aku tak buat lagi. Sudahlah. Man. Coach, saya... Awak jangan susah hati. Latihan awak hari ni memang memuaskan. Awak ada apa-apa tak petang ni? Tak ada, Coach. Bagus. Mari ikut saya. Saya nak tunjukkan awak cara-cara badminton yang betul supaya awak main lagi baik. Cik Azmi. Lan, Ayah, kau belum balik lagi ke? hari ni Lan kena berlatih lebih sikit, Ayah. Ayah balik dulu. Yalah, tapi jangan lama-lama sangat ya. Nanti bising pula mak kau. Ayah balik dulu. Yalah, Balik ya. dulu Cik Azmi. Mazlan, untuk menjadi pemain badminton yang baik, awak mesti ada sepasang kaki yang baik. Seperti juga silat, awak mesti ada kuda-kuda yang kuat. Jadi, sekarang saya mahu awak lakukan senaman lompat katak, frog jump. Okey? Okey, pusing. Ingat Mazlan, sebagai pemain, awak tak boleh relax. Awak kena cover the whole court untuk mendapatkan bola. Tak kira pemain single ke double. Dan tiap-tiap pemain mesti mahu bergerak cergas. Faham tu? Okey, sekarang saya nak awak buat dawam. Ingat Mazlan, kalau nak main badminton dengan baik, stamina awak mesti mahu baik. Faham tu? Okey, come on. Penat? Bagus. Okey, tak apa. Ambil raket awak. Ingat Mazlan, apa yang saya ajar awak tadi, awak mesti mahu berlatih sendiri. Itu semua teknik-teknik untuk memperbaiki cara permainan badminton awak. Faham tu? Faham, Coach. Saya akan tunjukkan awak macam mana cara membuat stroke yang baik dan membuat net yang baik. Awak perhatikan. Okey? Okey, tengok Mazlan. Kalau bola tinggi, saya tak mahu badan awak square untuk membuat stroke. Jadi awak punya body semua slant. Jadi bola parallel to your shoulder. Jadi bila awak buat stroke, awak dapatkan baik. Untuk buat net pun senang. Faham tu?
net. Awak boleh cover kanan, awak boleh cover kiri. Faham tu? Okey, macam boleh buat? Boleh, Coach. Sekarang saya nak tahu awak buat pula. Dan stop. Tengok. Badan awak ni salah, terlampau square. Sebab itulah awak tak boleh buat stroke yang baik. Lagipun cara awak pegang raket ni salah. Tak, saya tunjukkan. Untuk membuat stroke awak mesti pegang belakang sikit sini. Jadi weight dia akan transfer di depan sini. Body awak mesti slanting. Shoulder and the ball must be parallel. Jadi awak stroke baru boleh sampai ke baseline. Faham tu? Faham, Coach. Buat lagi. Salah tu. Cara awak buat net tu salah, Mazlan. Tengok. Kalau awak nak buat net, raket awak sekurang-kurang dari 6 inci bawah daripada jaring ni. Supaya bola tu dapat meniti di atas jaring. Dan jangan lupa, Mazlan, bola tangkis ni semuanya sama. Jadi bagi pemain yang handal, dia boleh mengarahkan ke mana saja dia mahu bola ni pergi dengan mengawal kelajuannya sekali. Itulah yang dinamakan kemahiran. Awak faham tu? Saya faham, Cik Azmi. Sekarang awak cuba. Cik Azmi, sampai bila boleh saya mainkan diri? Sekarang bukan masanya untuk bertanya pasal ni, Mazlan. Yang penting ialah awak mesti fikirkan yang awak boleh buat. Sekarang cepat buat lagi. Yalah, Cik Azmi. Sudah, Mazlan. Kalau awak pukul tu, jangan sampai sini dulu. Kalau boleh, awak teruskan. Jadi awak dapat mengarahkan ke mana awak mahu bola tu. Kau belum balik lagi ke? Belum lagi, Makcik. Saya buat latihan kat dalam. Ni, Makcik nak balik. Dah, macam nak balik lah ni. Kau ni rajin betul berlatih. Patutlah Encik Azmi sukakan kau. Siapa nama kau? Saya Mazlan, anak Ghaffar. Oh, jadi kau ni anak Ghaffar lah ya? Makcik kenal ayah saya? Kenal. Kau ni rajin macam ayah kau juga. Tak apa, Makcik. Yalah. Saya minum sikit. Ya. Kau baru balik berlatih ke, Lan? Ya, ya. Baguslah tu. Pergilah mandi dulu. Lepas tu, makanan pun dah siap atas meja tu. Saya ingat saya nak rehat kejap, ya. Letih pula rasa. Pergilah. Mazlan dah balik ke tu? Aduh, ni kenapa jadi macam ni Lan? Hah? Baru hari pertama kali kamu berlatih? Udah jadi macam ni? Kalau macam ni Lan, lain kali kamu ni lebih teruk lagi.
Saya tak apa-apa, Mak. Biasalah hari pertama latihan. Tentulah penat sikit. Lan. Orang muda macam kau ni, baru berlatih sikit je dah penat. Kalau macam tu susahlah nampaknya. Abang janganlah cakap macam itu. Abang tak tengok ke anak kita tu, ha? Letih sangat saya tengok. Lan berehat dulu ya. Mak pergi ke dapur, siapkan makanan untuk Lan. Nanti kan Lan boleh makan ya? Ya, Mak. Ayah. Abang, bagus juga abang balik cepat hari ni. Susah hati saya dibuatnya si Sulaiman tu asyik bergurau kat bilik je. Alah, tak apalah. Dia masih ada kat bilik dia tu kan. Lah ayah. Kenapa dengan abang tu? Tak ada apa-apa. Sudah, Lina pergi buat kerja sekolah. Nanti I bincang dengan dia. Ya? Bang, saya dah tak tahu apa nak buat lagi dengan dia. Pergilah abang bincang dengan dia kat bilik. Yalah. Rina, angkat beg ayah kat dalam. Baiklah, Mak. Man. Buka pintu ni. Ni ayah ni. Man. Man. Dalam rumah ni ayah bukan lagi coach. Kalau ada problem apa-apa tu, bagi tahu ayah. Ayah, Man tak tahan lagi lah bekerja sama dengan Mazlan tu. Kenapa? Kenapa? Ayah tanya kenapa lagi? Kenapa ayah pasangkan Mazlan dengan Man? Dia tak layak pun jadi pasangan Man tau. Man minta tukar pasangan. Ayah tak setuju. Ayah. Man, sebagai ahli sukan, yang penting ialah semangat sukannya. Man tahu tak? Walaupun dia selalu diketawakan orang, itu tak bermakna Man tak boleh bagi dia peluang sekali lagi. Ayah, kalau ayah benar-benar mau Man berpasangan dengan Mazlan, Man rela mundur daripada pasukan badminton. Dan kira Man tamat di sini aja. Okey, terima kasih semua. Macam biasa 10 pusingan. Mazlan, awak 15. Okey, semua warm up. Ambil dah balik. Kau nak? Ada dua lagi. Sana satu, ni satu, sana satu, tiga. Ambil balik. Puasa dah budak tu. Dia datang lagi lah. Aku pun heran betul. Kan dia tu lemah. Kenapa coach benarkan dia masuk dalam pasukan kita? Kalau dia berani terima latihan tu, apa salahnya kita tolongnya? Ayah, kalau ayah benar-benar mau Man berpasangan dengan Mazlan, Man rela mundur daripada pasukan badminton. Lebih baik Man tarik diri dari awal lagi. Selalu orang berangan-angan ingin jadi orang